Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share. Kita sangat bimbang, Amin. Kerana walaupun ada yang mengatakan bahawa tajuk ini adalah tajuk budak tadika, tajuk yang tidak boleh, tak perlu dibincangkan. Tetapi realitinya, seperti yang Amin sebut sebentar tadi, di dalam sosial media maupun di luar, kita menyaksikan trend itu semakin berkembang. Ini yang kita sangat bimbangkan. Sehingga kan ada yang memperkecilkan, ada yang mempersoalkan syahadah, ada yang mengatakan bahawa untuk mengundi ini adalah masuk ke neraka dan sebagainya. Dan perkataan macam bingai, bengap, bodoh Itu biasa. Dah jadi satu normalisasi. Yang membimbangkan apabila ia melibatkan akidah. Sehingga kan ada juga yang mendoakan saudara se-Islamnya sendiri dengan kunut nazilah. Dan saya sebenarnya barangkali malam ini Allah takdirkan untuk kita berwacana untuk memberikan satu ingatan kepada diri saya, kepada semua kita. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita semua, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kenapa kita nak mempersoalkan syahadah mereka? Hanya sekadar berbeza pandangan, berbeza pemikiran, berbeza fahaman politik. Ini kerana politik itu, fik siasat itu adalah jatuh dalam aspek ijtihadi. Dalam aspek yang dibolehkan untuk kita berkhilaf, berbeza pandangan. Jadi apa yang kita ingin sampaikan kepada sang penonton, innamal mu'minuna ikhwah. Kita seluruh rakyat Malaysia ini bersaudara. Orang yang beriman ini bersaudara. Malahan kalau kita lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah al-ikhwah. Ya. Ikhwah, bukannya ikhwan. Kerana ikhwah itu adalah jamak kepada saudara seketurunan. Tetapi ikhwan itu adalah jamak kepada saudara yang bukan sedara, persahabatan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, para ahli tafsir menerangkan innamal mu'minuna ikhwah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya orang yang beriman itu persaudaraan dia seumpama keluarga, seumpama kita ni adalah seketurunan. Jadi alangkah sedihnya kita apabila saudara kita hanya kita berbeza pandangan, berbeza kefahaman politik, lalu dituduh dengan pelbagai-bagai, malahan digelakkan, diperkecilkan. Jadi saya memohon kepada semua, politik itu adalah ijtihad. Kita semua bersaudara. Moga-moga malam ini kita boleh bersalam, berpelukan bersama-sama, menganggap bahawa kita semua adalah bersaudara seagama.